Assalamualaikum. Jumpa lagi di Kampung Sungai Gapih, Sahom, Perak. Masa atuk opah sampai sini, orang tu je yang ada. Satu keluarga kereta putih tu. 4 orang. Best sangat masa ni. Sebab kita nak buat apa pun, tak ada segan dengan orang. Tengok atuk apa lagi, dia bersantai tepi sungai tu, duduk-duduk makan. Kalau tak atuk tak makan macam ni dia mesti makan dalam kereta punya. Dia tak akan makan macam ni sebab dia tak nak ganggu orang kan. Masa ni yang keluarga satu kereta tadi dah balik, tinggal opah dengan atuk je berdua kat sini. Betul-betul santai lah orang kata. Ini atuk melepaskan sampah yang tersangkut dekat tiang tu. Time panas-panas macam ni memang kena cari sungai. Mandi sungai lah bestnya. Sini tempat bukan persendirian punya. Ini memang tempat awam. Siapa-siapa pun boleh datang mandi dekat sini. Yang simen-simen ni pun Majlis Bandaran Kampar yang buat dengan pelancongan Perak yang buat. Dalam ya? Dalam. Musim panas pun dia dalam. Ya. Dekat atas tu hujan lah ya. Atas tu hujan lah ya, ke tepi sini senang nak lari. Tengok ni macam bersampah-sampah juga tu. Tengok dekat atas tu udah hujan. Takut jadi kepala air dekat sini sebab dekat sini selalu jadi kepala air. Dekat sini tak hujan tapi dekat atas tu hujan. Orang ingat dekat sini tak hujan, dekat atas hujan, orang ingat tak ada apa-apa. Sedangkan kepala air tu datang dari atas. Panas ni sedap lah mandi. Panas-panas ni sedap lah mandi. Bila majlis bandaran dah tambah lagi simen dekat ujung belakang tempat salin pakaian tu, tempat ni lagi luas, lagi besar. Tempat okey, bersih, tak adalah bau hancin, bau kencing dalam ni. Cuma satu aja dia buka, satu lagi berkunci. Tak tahu kenapa sebelah berkunci. Sepatutnya dia dua belah terbuka. Inilah yang opah kata tadi tu, yang ditambah baru. Dulu ni tak ada ni. Simen belakang ni. Kira lagi banyak lah kawasan orang boleh melepak dekat sini. Itu yang nampak warna biru dengan merah tu. Itu tandas baru buat juga. Alhamdulillah dah ada tandas. Tapi dia buka hari Sabtu, Ahad, cuti umum, cuti sekolah. Dia buka. Lain tak buka macam hari ni. Kalau ikut yang tertulis dekat notis papan yang ada dekat sini, yang buat ni Majlis Perbandaran Kampar dengan pelancongan Perak. Memang selesa betul lah mandi dekat sini. Ada kemudahan macam ni. Kat bawah pokok ni semua boleh parking. Redup pun redup. Kat kawasan tandas ni pun kalau nak parking boleh. Kalau lalu lah duduk dekat tandas. Ini orang kampung sini yang dia ada tanah kawasan ni, tepi sungai.
Ha. Ni kawasan ni semua boleh parking kalau ramai orang ni. Kedok pun kedok. Opa sukalah tengok suasana kawasan ni. Tempat ni. Ni Opa nak pergi tengok campsite pula. Ini tempat yang Opa duduk tadi tempat awam. Ini sebelah dia ada campsite saja Opa nak meninjau. Opa lagi daripada ni. Tidak silap bawa sewa. Saya tengok Redup Rindu ni. Oh, Redup Rindu. Tapak perkemahan. Rindu. Dia yang masuk. Sebelahnya inilah campsite dia. Redup Rindu. Wah. Dia buat tapak. Dia buat tapak macam ni. Untuk kebah kan? Nanti tu sampai hujung tu buat lagi. Rasa laku dia tempat dia tu. Oh, ding. Atas ni buat lagi ni ha. Besar. 1, 2, 3. Ya, tengok buat. Okey. Oh, banyak buku doyan. Buat campsite juga. Oh, ni buat satu. Oh, buat campsite. 1, 2, 3. Okey. Paling best datang dekat sini time bekerja. Orang tak ada. Wah, ini buat kita pergi yang kerja kan? Apa? Oh, sini pun dia dah tolak elok. Tu lah kan? Naik atas ni. Dekat sini lah yang kalau datang Opa rasa tenang. Tenang sangat-sangat. Ini kiri kanan sungai ni boleh parking kereta. Pilih aja kat mana nak lepak. Dekat sini pun boleh mandi-mandi dekat sini. Sebab ini kan reserve sungai. Itu terowong tu. Opa panggil terowong lah. Itu motorhome pun boleh lepas. Dia tinggi. Tak adalah sangkut kalau motorhome lalu. Lori lalu dia tak sangkut lah. Tapi kalau macam trailer tak boleh lah. Atas tu highway. Kat sini pun boleh. Macam sini boleh banyak tempat. Tempat. Ni lalu bawah jambatan lah ni. Tinggi terowong ni. Opah memang dah tengok dengan atuk. 100 liter lebih kurang kan? Depan tu. Gitulah lebih kurang. Dia boleh pergi apa? Kalau dipang air lah betul lah. 300 liter tak sampai. Tu. Dia dah sampai jalan besar. Jalan tak dapat. Yes. Nanti terang-terang. Nak balik ke kanan kiri? Mana-mana boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Kalau daripada Kuala Lipang atau dari Kampar nak datang kat sini, kita akan jumpa lagi satu tempat ada macam air terjun jugalah. Ni Opah dengan atuk nak pergi tengok tempat tu macam mana sekarang. Okey, kita dah sampai ke tempat ni. Jom kita tengok macam mana keadaan dia sekarang. Larang menangkap ikan. Oh, ada larang menangkap ikan. Yes. Air terjun Sungai Sulu. Habis sikit dia tu. Opah atuk idaklah masuk ke dalam tu. Opah cuma meninjau daripada atas jambatan ni aja. Sebab nak ke air terjun tu kena mendaki sikit naik ke katil.
Dari sini je lah Upangan Datuk meninjau. Sungai ni airnya. Dia renih juga. Cuma air dia tak kuat lah dekat sini. Tak besar. Tu tangga naik ke atas tu. Meninjau dari sini je lah kami. Saya pusing ke kiri tak apa boleh ambil. Tapi bahaya pandai terjun. Yelah, oh. Tapi mana itu kadang dia kan Tapi dia dah pakai baju tu tak ada bunyi je. Pasal dia punya dalam dulu